Okey bang, nak potong macam mana? Abang nak kau potong rambut abang ni biar nampak macam cikgu Fardu Ain. Wah, lain macam minta. Peminat intim ke? Pandai pun kau. Sebab tu nak potong rambut macam cikgu Fardu Ain. Abang saya jauh, abang dah ada. Abang memang baik lah bang. Okey bang, kalau abang pergi konsert tu nanti, lagu apa yang abang memang tunggu-tunggu lah nak dengar? Tu yang nak tanya tu. Abang kalau ni yang tak sabar nak cerita ni. Abang cakap kau lah nanti dalam konsert tu nanti ada satu lagu ni memang aku tunggu je. Sebab senang cerita macam kalau kata orang tak kenal lagu tu memang kau bukan peminat intim lah. Itu lah aduh, abang lupa lah tajuk dia. Abang nyanyi sikit boleh? Wah, boleh? Cuba abang nyanyi, saya nak dengar. Kau dengar lagu dia aku nyanyi Tinggi ke intifada. Nampak? Tinggi ke intifada. Lagu tu lah. Tahu? Bang, kau balik.